Sebenarnya saya ni paling senior tau dalam ini tim ni. Saya lah orang pertama tau yang menyokong Haji G. Mereka baru ikut belakang. Kamu ni siapa? Memang saya ni rakyat jelata saja. Saya, kalau English we call it, I am a potato saja. Bagaimana saya seorang mau lawan satu kerajaan negeri? Lawan ini pemimpin-pemimpin semua. Hari ini saya ada tetamu khas untuk saya temu bual. Dan saya akan bicara perkara yang amat penting bagi negara kita. Perkara yang akan kita perkatakan ialah soal whistleblower ataupun dalam bahasa Melayunya pemberi maklumat. Di semua negara di dunia ini kebanyakannya ada peruntukan akta whistleblower, akta pemberi maklumat. Ya, kita di Malaysia pun ada akta pemberi maklumat 2010, 15 tahun dahulu. Dan akta ini sebenarnya di negara-negara lain juga digubal dengan tujuan untuk memberi peluang kepada semua rakyat Malaysia, rakyat negara mereka, memberi maklumat jika ada salah laku, wrongdoing, demi untuk menghapus atau mengurangkan rasuah. Jadi sesiapa saja yang memberi maklumat ini kepada pihak berkuasa diberi perlindungan, protection. Cuma di negara kita ini, akta ini tidaklah begitu kemas, tidak begitu baik. Saya kata tidak begitu baik kerana perkara pertama, pemberi maklumat di negara kita mestilah memberi maklumat ini hanya kepada polis atau MACC. Sedangkan di negara-negara lain, pemberi maklumat itu boleh diberi kepada sesiapa, kepada jurnalis, kepada pemberita, kepada pihak-pihak ketiga. Dan jika maklumat ini diberi kepada mereka juga mendapat perlindungan di bawah akta ini. Tapi di Malaysia tidak. Pemberi maklumat ini hanya boleh, akta ini hanya boleh digunakan jika maklumat itu diberi kepada pihak berkuasa yang diiktiraf, MACC. Jadi, itu perbezaan kita dengan negara-negara lain. Walau bagaimanapun, ingin saya terangkan di sini. Tujuan kita memberi maklumat ini ialah untuk pihak berkuasa bertindak, ya, untuk menyiasat apa maklumat yang diberi. Sama ada perlindungan ini diberi kepada orang yang memberi maklumat itu atau tidak, maklumat itu harus mendapat perhatian pihak berkuasa. Jadi di Malaysia ini malangnya, bila seseorang itu memberi maklumat, kalaulah orang itu dikatakan terlibat sama dalam kes tersebut, salah laku tersebut, maka MACC akan kata, kita tidak boleh beri perlindungan. Perlindungan itu maksudnya perlindungan di bawah akta lah, iaitu perlindungan daripada tindak laku saman civil atau saman kriminal, atau tidak diberi perlindungan dari segi immunity, dari segi dibuang kerja atau sebagainya. Ya. Jadi perlindungan ini tidak diberi kepada rakyat kita jika dia memberi maklumat itu dia juga terlibat dalam kes tersebut. Sedangkan di negara-negara lain, jika ada kepentingan awam terlibat, maka walaupun orang yang memberi maklumat itu ada terlibat sama, itu tidak berarti maklumat dia tidak boleh digunakan. Itu beza, ya. Saya menerangkan ini semua supaya anda faham latar belakang orang yang saya nak temu ramah hari ini. Sudah tentunya perlindungan yang diberi di bawah akta ini seperti identiti dia
tidak boleh kita beritahulah. Jadi saya akan gunakan nama Mr. X. Saya akan interview Mr. X. Dan Mr. X ini, dia bercakap dengan kita hari ini pun dia tidak boleh tunjuk muka dia lah. Inilah perlindungan-perlindungan yang diberi kepada pemberi maklumat. Dan saya akan berterus terang dan menceritakan, ataupun beliau saya harap dapat menceritakan kes yang berlaku di negeri Sabah mengenai kes salah laku ataupun pertuduhan yang dibuat oleh pemberi maklumat ini salah laku rasuah oleh orang-orang politik di negeri Sabah yang telah luas diperkatakan oleh orang ramai. Okey, sekejap lagi saya akan bertemu bual dengan Mr. X. Sekarang saya menjemput Mr. X, pemberi maklumat, whistleblower terkenal di Malaysia. Dialah whistleblower yang terkenal di Malaysia. Sebelum ini tak ada orang datang nak beri maklumat kepada MACC mengenai salah laku orang-orang politik. Dan tak ada orang yang keluar berita semacam Mr. X. Banyak kali keluar Malaysia Kini dan berita-berita lain. Selamat pagi, Mr. X. Selamat pagi, Datuk. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Tapi, Mr. X, apa bisnes Mr. X? Ceritakan sedikit. What do you do as a businessman? Saya merupakan seorang ahli perniagaan dalam industri mineral. Jadi saya ada menjalankan kuari secara kecil-kecilan di Semenanjung Malaysia. Saya ada menjalankan pelombongan biji timah pasir di Semenanjung Malaysia. Jadi saya... Berapa lama ni, Mr. X? Dalam 7-8 tahun. Ya. Jadi selepas saya tamat pelajaran, saya pernah bekerja di Singapura di syarikat pelombongan antarabangsa. Saya kerja di sana sebab tu saya mempunyai hubungan peringkat global dalam industri pelombongan mineral. Oh, jadi Mr. X ni orang yang luas hubungan. Luas hubungan dan saya mempunyai pengalaman, kepakaran, pengetahuan dalam ini industri mineral. Oh, okey. So, sudah 8 tahun. 8-9 tahun dalam industri ini. Dalam industri ini. Ya. Dan industri ini memang perlukan rakan kongsi. Mr. X ada rakan kongsi, ada kawan-kawan bisnes antarabangsa. Seperti saya melakukan di Sabah sekarang, kita memohon lesen cari gari mineral di Sabah. Bukan saya seorang. Kita merupakan sekumpulan. Dalam tu ada rakan-rakan kongsi daripada syarikat yang tersenarai, public listed lah, public listed di China, Singapura, Indonesia dan termasuk dalam Malaysia. Okay. Ya. Jadi anda dan rakan kongsi antarabangsa ini pilih nak melabur di Sabah. Mengapa Sabah? Pada tahun 2021, selepas pilihan raya negeri Sabah, hujung tahun 2020, jadi hasrat kerajaan dalam mereka punya rancangan, mereka ingin membangunkan industri mineral. Masa itu, saya telah pergi ke Sabah membuat kajian tentang potensi mineral di Sabah, tentang peluang di Sabah, bagaimana dengan pembangunan, dengan undang-undang pengurusan mineral di Sabah semua. Jadi apabila saya dimaklumkan kerajaan telah membuka untuk memohon lesen mencari gari Tahun mineral. Berapa? Tahun 2021. Hujung tahun 2021. Jadi sayalah merupakan orang di dalam kumpulan ni, saya merupakan orang yang pertama pergi menjemput rakan-rakan yang berkemampuan ni untuk menyertai dalam ini aktiviti mencari gari mineral ni. Sebab tu dari situ
saya masuk ke Sabah. Okey. Ceritakan kepada orang ramai ya. Jadi saudara dan rakan kongsi antarabangsa ini membuat permohonan kepada Kerajaan Negeri Sabah untuk mendapat lesen Mencari gali. mencari gali. Ya, Exploration. Dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai prospecting license, PL. PL. Yes. Jadi Mr. X dan rakan-rakan membuat permohonan kepada Negeri Sabah, kepada Sabah Management Sabah Mineral Management Sdn Bhd. Sabah Mineral Management Sdn Bhd membuat permohonan untuk prospecting license. PL. Yes. Okey. Permohonan itu telah dibuat. Telah dibuat pada hujung 2021 sehingga 2023. Okay. Ya. Dan, Dalam tempoh tu kita telah mengemukakan permohonan. Yes. Lengkap. Ya. Mengapa tidak dapat jawapan? Sebenarnya begini, saya tahun 2021, hujung tahun tu yang permohonan dengan 2021 tu, saya berjaya mendapat beberapa lesson sudah beberapa lesson untuk menjalankan aktiviti eksplorasi ni. Okey. Jadi saya pernah tanya pegawai-pegawai kanan di kerajaan negeri yang terlibat dengan pengurusan mineral, apa syarat ataupun apa kelayakan untuk sesebuah syarikat untuk memohon lesen mencari gali ni. Saya dimaklumkan oleh seorang pegawai kanan dalam kerajaan negeri bahawa tiada syarat, tiada piawaian, tiada prosedur dalam kita punya pemprosesan kelulusan lesen ni. Hanya ada satu syarat sahaja, dan syarat terpenting adalah mendapat sokongan dan kelulusan daripada Ketua Menteri. Itu saja. Jadi saya pernah tanya, walaupun syarikat tu syarikat yang lemah, syarikat yang tiada pengalaman, saya dimaklumkan, dia tak ada apa-apa. Janji Ketua Menteri bagi, sebab ini hak mutlak Ketua Menteri. Jadi Mr. X dan sudah dapat kelulusan prospecting license, PL. Ya, betul. Tetapi peringkat kedua ialah untuk mendapat mining license. Ya, betul. Daripada Ketua Menteri. Ya, betul. Menurut apa yang saya study, saya kaji dalam Undang-Undang Sabah, namanya Land Ordinance dengan Mining Ordinance di Sabah, kelulusan lesen pajakan Melombong bukan diluluskan oleh Ketua Menteri seorang, diluluskan oleh Kabinet Kerajaan Negeri. Bukan seorang diri. Bukan seorang. Okay. Tetapi untuk lesen mencari gali mineral, itu adalah kuasa Ketua Menteri seorang untuk meluluskan. Untuk lesen mencari gali. Ya, tapi untuk lesen pajakan Melombong, untuk Melombong mengambil, memindah, menjual mineral, itu adalah keputusan daripada Kabinet. Ya. Sebelum mendapat kelulusan untuk pajakan Melombong, kita kena menjalankan eksplorasi secara teliti keseluruhan kawasan itu. Kita kena hantar satu laporan rasmi yang disahkan oleh geologis dan jurutera pelombongan yang bertauliah. Untuk mengesahkan laporan tu, memang di situ kawasan ada reserve mineral. Berapa banyak reserve mineral. Dan sesuai ke tak sesuai untuk di Lombong, kawasan tu. Jadi laporan ini telah pun dihantar kepada Ketua Menteri? Belum sampai tahap itu lagi. Sekarang ni, kami hanya mendapat pada tahun 2022, dengan tahun awal tahun 2023, kami hanya mendapat lesen untuk menjalankan aktiviti eksplorasi, cari gali. Okey. Ya. Saya nak tanya kepada Mr. X, dia faham ke politik Sabah? Dia biasa ke dengan politik Sabah? Dia tahukah cabaran untuk buat bisnes di Sabah? Okey, Mr. X, saya nak tanyalah. Kita tahu
Sabah ini politiknya tidak menentu. You understand? Saya faham, Datuk. Can you explain what you understand? Because business dan politik di Malaysia dan di Sabah, kita tidak boleh asingkan. Betul. Politik dan bisnes yang kawan rapat. Apabila melibatkan mineral. Sebab lesen ini diluluskan oleh orang politik. Yes. Ya. So, can you explain? Begini, Datuk pada awal-awal apabila saya mengumpulkan rakan-rakan kongsi untuk masuk ke Sabah, mereka pun tanya saya satu soalan. Walaupun mereka bukan warga negara Malaysia, mereka orang China ke, orang Singapura ke, orang Indonesia, mereka tanya saya satu soalan. Mereka tahu politik di Sabah ni memang huru hara. Jadi mereka tanya saya, adakah kamu boleh menguruskan hubungan politik di sana? Soalan pertama. Setiap kali saya jumpa rakan kongsi saya, dia akan tanya soalan tu. Mereka sebut, mereka bagi tahu saya, mereka tak mau terlibat dengan hubungan politik, hak yang melibatkan politik. Mereka hanya mau fokus dalam mereka punya kepakaran, iaitu kerja-kerja eksplorasi, kerja-kerja cari gari. Okay. Jadi, kami dibagi-bagi tugas. Okey, kamu tanggungjawab keluarkan modal, keluarkan wang. Okey, kamu tanggungjawab kamu on site di lapangan, di tapak untuk menjalankan kerja. Bawa masuk mesin, bawa masuk jentera, kamu atur ni. Kamu diberi tanggungjawab apa? Jadi tanggungjawab saya diamanahkan untuk berurusan dengan orang politik. Kita panggil sebagai perhubungan awam. Jadi tugas saya adalah berurusan dengan pegawai kerajaan, berurusan dengan orang politik supaya permohonan kami dapat diproses, berjaya mendapat lesen. Jadi itu peranan saya dalam saya punya kumpulan ni. You tell me, you ceritakan kepada orang ramai. You faham politik dan bisnes ini rapat. Betul. Jadi bagaimana perancangan you untuk merapatkan diri dengan orang politik? Saya masuk Sabah 2021, hujung tahun. Okey. 2022 saya bermula aktif di Sabah. Hujung tahun 2022, pilihan raya umum, okey, ke-15. Selepas PRU ke-15, bulan Disember, okey, Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, angkat sumpah bulan Disember. Awal bulan Januari 2023, berlaku kemelut politik di Sabah. Okay? Semua tahu itu dipanggil sebagai Kinabalu move. Langkah Kinabalu. Langkah Kinabalu. Ya, boleh search dekat Google lah. Dia cerita sedikit, cerita sikit. Okey. Di sini saya ingin menegaskan satu perkara. Saya bukan ahli politik. Saya tidak terlibat dengan mana-mana ahli politik. Saya bukan ahli mana-mana parti. Boleh semak. Saya tiada kaitan dengan apa-apa parti politik. Okey. Pada masa itu, ini pun menurut berita. Saya pun tengok di berita apa yang saya cerita ini. Boleh semak di dalam portal-portal berita. Masa itu UMNO, Barisan Nasional Sabah, okey, ingin menjatuhkan Haji G. Okey. Masa tu kan Haji G kan dia menang bawah GRS, tapi dia masih ahli bersatu. Kan? Masih ahli Perikatan Nasional. Jadi masa tu BN cuba, okey, menjatuhkan dia. Dan BN ni, Barisan Nasional, bergabung dengan Warisan, sama-sama mau tubuh kerajaan baru. Okey. Ini dia orang mihal lah. Saya hanya cerita sajalah, Datuk. Apa yang saya lihat di dalam berita saya cerita. Jadi masa tu, di UMNO ada beberapa orang, okey, sebagai pengkhianat kita panggil dia lah. Ini pun, menurut berita, pengkhianat dia lompat ke Haji G, sokong Haji G, supaya dikekalkan sebagai Ketua Menteri. Okey? Nah, kalau tak salah saya, 5 orang lah. Saya tak salah saya, 5 orang. Okey. Pada masa itu, Haji G, macam mana dia mau bayar kepada ini YB?
Nah, Datuk saya mau cerita sikit. Ini seorang pegawai kanan kerajaan yang cakap dengan saya, yang bagi tahu saya. Okey. Semasa ini Sabah Mineral Management SMM ditubuhkan, Haji G, Ketua Menteri Datuk Seri Haji G telah bagi tahu sama pegawai kanan ini, saya bukan dia. Saya tak mahu sebut dia tu siapalah. Semua orang yang faham-fahamlah dia tu siapa. Saya bukan dia. Saya tak pandai cari wang. Orang yang dia tu orang besarlah semasa. Jadi saya tak pandai cari wang. Macam mana saya mau jaga orang-orang saya, YB saya? Inilah cara dia. Kita pakai SMM untuk memberi lesen. Lesen cari gari kepada YB supaya mereka dapat mencairkan ini lesen dengan ahli perniagaan, mereka mendapat wang. Oh. Jadi Sabah Mineral punya company ini ialah syarikat kerajaan. Betul. Mereka diminta oleh Haji G untuk keluarkan lesen. SMM ini ditubuhkan oleh Haji G sebagai satu jawatan kuasa. Jawatan kuasa. Ya, untuk membeli lesen mencari gari di Sabah. Okey. Jadi bila bagi lesen, dia orang bayar duit. Ya, bila dia bagi kepada YB kan bukan orang dalam bidang ni. Mereka tak tahu apa itu. Ya. Itu hanya satu kota. Kota. Kita panggil sebagai satu kota kelulusan. Bagi mereka, lesen tu ialah satu kertas. Tapi bagi orang yang tahu, yang ada pengetahuan dalam industri ini, seperti saya, ini adalah lesen untuk kita menjalankan aktiviti tersebut. Okay. Jadi apa jadi lepas tu? Okay. Jadi di Sabah, Datuk ini ramai orang Sabahan yang cakap dengan saya. SMM ni sekarang mereka panggil syarikat ni sebagai Small 1 MDB. Small 1 MDB. 1 MDB kecil. Sebab Ketua Menteri melalui 1 SMM ni untuk cari duit haram. Okey? Okey. Semasa berlaku kemelut politik itu, okey, banyak YB dibelikan lesen. Berapa orang? Yang saya kenal tu lah. Yalah, berapa orang? 9 orang. Lah. 9 orang. 9. YB. Seorang speaker yang dipetua Dewan Undangan Negeri. Oh. Dan 8 YB. Wakil rakyat. Jadi, dia orang ni dapat lesen. Dalam 8 orang ni, YB ni, 4 orang yang lompat itu yang saya cerita tu. Ya. Mereka dibelikan ini kota untuk kelulusan lesen. Jadi mereka tak tahu di mana mau cairkan. Menjadi wang. Jadi mereka adalah 1-2 yang saya kenal, mereka datang kepada saya. Oh, mereka datang jumpa Mr. X? Ya, mereka datang jumpa saya. Mereka tahu bahawa saya mempunyai hubungan peringkat global dalam ini industri. Jadi mereka datang berjumpa dengan saya, mereka minta bantu saya. Macam mana benda ni boleh jalan. Jadi pada awal-awalnya 1-2 saya layan. Sebab saya mau jaga hubungan bagus dengan orang politik di sana. Saya tidak berani menyenggung perasaan mereka. Saya ni ahli perniagaan, saya cari makan. Jadi, okey, saya tanya apa permintaan mereka. Ada yang minta 1,5 juta, ada yang minta 2 juta untuk ini lesen. Okey, saya cakap, Datuk, YB, ini lesen hanya diberikan kebenaran untuk kita masuk cari. Cari saja. Kita tidak diberi 1 inci tanah pun. Dia ada 1 sen peruntukan daripada kerajaan. Dan kalau kita dapat ini lesen, contohlah 5,000 hektar, kawasan tu mungkin ada tanah swasta, hak milik. Mungkin ada tanah hutan simpan. Kalau tanah hak milik pun, kita turun, kita kena tanya kebenaran daripada tanah, owner tanah tu, pemilik tanah tu. Adakah dia benar ke membenar kita masuk buat kerja cari gari. Kalau dia tak benar, tak boleh. Walaupun kita ada lesen pun tak boleh. Kalau melibatkan hutan simpan, kita kena mohon lagi permit, occupation permit dengan Jabatan Perhutanan. Tapi you kasih juga duit. Jadi, selepas perundingan dengan YB, saya bagi tahu YB, okey beginilah. Ada yang 1 juta,
Bergantung kepada jawatan dia. Kalau dia menteri, state, negeri ni menteri, memanglah banyak sikit wang dia. Dan kedudukan dalam parti. Kalau dia ialah presiden ke, timbalan presiden ke, wang dia lebih lah. Banyaklah. Bergantung kepada dia punya status dia lah. Okay? Jadi akhirnya saya berjaya menurunkan harganya sampailah ada 1 juta, ada 1,5 juta. Ada seorang yang paling tinggi lah sampai 3 juta. Semua jumlah berapa Mr. X dan rakan-rakan habiskan duit tu? Berapa juta semua? Setakat sekarang untuk duit duit rasuah ini adalah lebih kurang dalam 3 sampai 4 juta. Tapi untuk duit yang sudah belanja untuk menjalankan kerja-kerja eksplorasi lebih kurang dalam 10 sampai 20 juta. 10-20 juta. Ya. Sudah habis. Jadi saya sekarang nak tanya Mr. X. Apa berlaku selepas duit itu diberi? Contoh, saya bagi contoh satu YB. Okey. Kita perjanjian kita adalah 1 juta, contohlah. Dan saham, mereka juga ada minta saham. Mereka lantik proksi untuk duduk di dalam syarikat. Okey. Jadi sahamnya ada yang 10%, ada yang 15%. Yang apa saya cakap sekarang ni memang tercatat dalam SSM. Mereka punya proksi nama telah masuk. Proksi mereka ada sign itu resolution, ada sign dokumen untuk pegang share semua. Okey. Tapi kalau 1 juta itu bukan sekali kita bayar. Kita akan bayar berfasa. Berfasa macam mana fasa dia? Kita bagi kepada 3 fasa. Apabila saya mengemukakan surat permohonan dan YB tersebut, yang terlibat, bawa surat itu bagi jumpa sama Ketua Menteri, dapat minit dia. Minit secara bertulis lah, arahan Ketua Menteri. Okey? Dia serah kepada saya akan tengok minit tu apa dia tulis. Kalau minit dia hanya setakat sila pertimbangkan, sila teliti, itu out lah. Kan? Kita pun tahu itu out lah. Tetapi, setiap kali surat yang mereka bawa kepada Ketua Menteri, minitnya solid, kukuh. Sila ambil tindakan. Disokong, sila proses. Sila proses. Tiada halangan. Jadi, saya pun yakinlah. Jadi, kita bayar dulu 10 sampai 20%. Okay? Selepas itu, permohonan ni akan dibawa proses ke jawatan kuasa. Yang Sabah Mineral Management itulah. Ya. Bawa ke situ. Jadi, selepas mereka punya sidang, mesyuarat ahli lembaga pengarah, jika diluluskan, jadi SMM akan keluarkan surat kelulusan. Kelulusan untuk memohon lesen mencari gari, bukan kelulusan lesen. Kelulusan untuk memohon lesen. Selepas itu baru kita hantar permohonan ke SMM. SMM akan rujuk kepada pejabat di sana. Di sini kita panggil PTG, Pejabat Tanah dan Galian. Di sana dia panggil JTU, Jabatan Tanah dan Ukuh, JTU. Jadi JTU akan proses itu permohonan. Okey, apabila saya dapat surat kelulusan daripada SMM, saya bayar lagi 20% sampai 50%. Sebab itu, yang YB, yang bagi kota kelulusan mereka kepada saya itu, dalam Disember 2022 hingga Mac 2023, dalam tempoh 4 bulan itu punya kelulusan, tiada satu pun sudah bayar full payment. Tiada satu. Sebab belum dapat lesen. Mereka hanya bagi dapat arahan minit tu daripada Ketua Menteri dengan kelulusan SMM. Tiada pun satu ada lesen. Jadi payment yang last tu, terakhir tu, fasa 3 tu, tidak pernah saya bagi sampai hari ini. Sebab tak ada lesen, belum keluar lesen. Bila Mr. X jumpa dengan YB semua ni, apa mereka beritahu Mr. X? Pasal apa lesen tidak
tidak dikeluarkan atau kelulusan Ketua Menteri belum dapat? Selepas kemelut tu, kalau tidak salah saya bulan Jun ke Julai, okey, Sabah telah melaksanakan imprimen akta lompat parti. Ya. Ini bagi saya lah Datuk ah. Ini saya nampak lah. Ini YB kan sudah masuk itu sangkah. Cash lah, cash. Bahasa Inggeris kita panggil cash. Sudah masuk itu sangkah. Jadi bila ini akta dilaksanakan, mereka tidak boleh lompat lagi, tidak boleh keluar lagi. Kan? Jadi Haji Ji pun ketua menteri lah. Ketua menteri dia pun main tarik sorong lah. Kan? Sebab dia tahu dia sudah keluar terlalu banyak lesen. Ini saya punya perasaan lah. Datuk, ini saya punya perasaan lah. Mungkin dia sudah sedar dia terlalu banyak sudah bagi lesen. Masa langkah Kinabalu itu, awal Januari 2023, saya kena, yang tadi saya sebutlah, saya kena 1-2 YB. Ini YB ya, dia macam, dia ada geng dia, ada kumpulan dia. Jadi bila dia tahu kamu boleh buat, okay, saya sudah pesan sama mereka, Datuk YB, saya bantu you, kita kawan lah, saya bantu you. Okay, tapi di sini saja habis. Mereka akan cakap, bro, saya bawa saya satu kawan, jom kita minum air ke, kita makan malam ke, saya bawa saya satu YB kawan. Dia tak cerita dulu, mau buat apa, dia bawa. Bila bawa, kita makan, baru dia cerita, bro, saya punya kawan YB ni, dia pun diberikan kota oleh Ketua Menteri. Dia pun ada kota sekarang. Jadi, boleh tak bro bantu dia? Aduh, saya pening tau. Sebab bukan ini cara mereka akan bawa. Sebab tu kenapa sampai 9 orang. Ini cara mereka. Jadi, kalau saya tak layan, ini saya mau cerita satu. Saya masih ingat dia, nama dia. Saya boleh cerita nama dia sebab ini memang fakta. Nama dia YB Asad. Adun Tempasok. Tenam berapa tu? 70 million? Dia sudah janji mau kasih, Sudah. tapi dia belakang. Bukan belakang. Masalahnya, all team. Mesti dimanjur ambil. 70 million, saya collect 20% nama kau ni. Konsesi, 3 tahun. Kau pergi sana sakit hati? Kau tahu apa mesti dia bilang? Selamat, saudara yang berhormat bilang, saya punya account zero juga, tidak duit. Bila tahu sekarang, saya mau beli rumah, saya mau buat keset rumah, saya mau resign. Jadi, Masih dibilang, apa dia tak ada duit? dia cakap lah. Dia pernah ugut saya. Okay? Dia cakap, saya tak berminat tau. Saya tak berminat mau bekerja sama dengan dia. Dia cakap dengan saya, kau hanya tengok muka-muka kawan-kawan saya. Kau tak nampak saya. Sebenarnya saya ni paling senior tau. Dalam ini tim ni. Saya lah orang pertama tau yang menyokong Haji Ji. Mereka baru ikut belakang. Saya orang pertama yang lompat lah. Maksud dia lebih kurang begitulah. Jadi, saya tak suka perangai dia. Kasar, keras. Masa kita bincang-bincang, kita boleh baca lah perangai dia macam mana. Jadi dia cakap dengan saya, kalau kamu tak kerja dengan saya, tak kerja sama dengan saya, kamu jangan haraplah kamu boleh berniaga di Sabah. Saya akan kacau kamu punya bisnes, saya akan sabotage kamu punya bisnes. Buat saya takut. Dan dia pesan sama saya, dia bagi amaran keras dia bagi. Saya orang Sabah tau, ini tempat saya. Ini tempat saya. Jadi, saya mau tak mau, saya terpaksa lah, layan dia lah, kerja sama dengan dia. Ambil dia punya kota. Bayar wang kepada dia. Mr. X ini pemberi maklumat, whistleblower yang terkenal di seluruh dunia. Khususnya di Malaysia. Jadi saya nak tanya Mr. X, macam mana you boleh buat pendedahan ini? You ambil gambar, keluar video, mana ada orang lain buat macam ni? Cerita sedikit. Pasal apa you buat macam ni? Apabila YB lesen gagal dikeluarkan lah, saya menuntut dengan YB. Macam mana? Kamu orang sudah ambil wang. Wang fasa pertama, fasa kedua kamu orang sudah ambil.
Paling kurang pun 350,000 mereka sudah ambil. Paling banyak 500,000. Saya kata, kamu sudah ambil wang. Sekarang lesen tak keluar macam mana? Datuk tahu, saya merakan kongsi. Mereka mencurigai saya ambil itu wang tau. Saya makan itu wang tau. Saya ambil itu wang, masuk poket saya. Pelabur-pelabur dari negara dan lain pun Betul. bimbang kamu tipu mereka. Betul. Mereka pernah tanya saya, mana mungkin orang politik sudah ambil wang barang tak keluar, lesen tak keluar. Mereka mengesyaki saya pecah amanah. Saya tipu syarikat, saya yang ambil itu wang. 3-4 juta, bagi mereka itu wang kecil, Datuk. Bagi mereka wang kecil, bagi ini billionaire, millionaire yang boleh bangun dalam industri pelombongan ni, semua ni billionaire. Okay. Saya ada satu partner, Datuk rakan kongsi saya, dia melabur beberapa bilion di Sabah untuk membangunkan kilang pemprosesan logam. Beberapa bilion. Okay. Jadi wang beberapa juta bagi mereka wang kecil. Masalahnya, isunya, mereka telah bagi tahu sama pengurusan syarikat. Oh, sekarang ni kita ada hala 7 mau melabur di Sabah. Mereka telah panggil mereka pengurusan bersedia untuk merekrut orang-orang yang mempunyai kepakaran seperti ahli geologis, jurutera, cari orang-orang semua untuk mula membuat survey penyelidikan, mesin apa yang diperlukan, apa kereta yang diperlukan, beli apa barang. Jadi mereka telah menghabiskan banyak masa dalam preparation tu, persediaan tu. Mereka marah bukan pasal 3-4 juta. Mereka marah sebab mereka telah mempunyai satu rancangan yang sempurna macam mana mau menjalankan. Tapi kerajaan Sabah tidak peduli. Kerajaan Sabah tidak peduli. Saya dijadikan kambing hitam. Hakikatnya wang yang daripada investor ni, saya telah bagi kepada YB. Jadi, saya memang tidak puas hati. Saya marah sebab masa depan saya akan hancur jika saya tidak ambil tindakan. Apa saya buat? Saya fikir, apa tindakan saya boleh ambil? Satu malam, saya nonton Netflix, nonton wayang. Jangan sebutlah wayang main nama lah. Saya tengok wayang tu, spy tu, dia merakam. Okey? Merakam. Ahli politik juga, spy tu. Dia merakam. Jadi, tapi bukan dengan pen lah. Dengan lebih high-tech punya barang lah. Saya cuba cari barang tu, tak jumpa di online. Jadi, saya carilah. Idea tu sudah ada daripada Netflix. Jadi, saya cari dalam Shopee. Saya jumpa pen, kamera ni. Untuk merakam secara sembunyilah. Jadi, saya jumpa. Dengan harga RM79 ke RM80. Jadi saya terus belilah. Lepas beli, saya pun cubalah, test lah itu pen. Memang boleh pakai ni. Jadi saya pun pergi jumpa balik itu YB yang telah ambil wang. Saya pergi jumpa mereka. Saya rakamlah perbualan kami. Jadi lepas you buat recording itu dengan semua di 9 orang ataupun sebahagian saja? Semua 9 orang ni. Semua. Yang terlibat sekarang. Saya merakam mereka. Perbualan dengan Ketua Menteri, mengapa tidak rekod? Itu saya tidak tahulah, Datuk. Ataupun mungkin Mr. X sudah rekod tapi tidak mahu beritahu saya. Kita tunggulah masa depan, Datuk. Tengok macam manalah itu. Kalau saya Ketua Menteri, saya bimbang. Kita tunggulah. Dan apa? Okay, after you record, and then you hantar sama, saya bacalah dalam Malaysia Kini, ke mana saya lupa. You hantar semua kepada MACC. Betul? Betul. Semua ke sebahagian? Saya pun tidak tahu. Saya pun tidak tahu, Datuk. Jadi mungkin sebahagian saja dihantar kepada MACC. Tapi macam-macam kemungkinan. Kalau saya jumpa, saya akan hantar lagi lah kalau saya jumpa. Sebab terlalu banyak saya rakam. Sebab masa tu pendrive pun tak cukup simpan.
Jadi ada yang saya sekarang apa yang saya buat hanya hantar yang saya ada. Tapi apa yang Mr. X buat ini juga boleh digunakan oleh orang-orang bisnes lain di Malaysia. Betul. Bila bertemu dengan orang politik, boleh rekod. Betul. Tapi pen tu boleh beli lagi ke? Boleh Sekarang. saya rasa. Saya percaya Mungkin boleh. kerajaan sudah harapkan. Shopee tu Datuk. Oh, Shopee. Shopee. Oh. Uh, Okay. Now I want to ask you, you sudah rekod, you sudah hebarkan seluruh. What do you hope to get? What do you hope to achieve? Apa yang you harapkan? Haji tukar balik fikiran kah? Ataupun apa? What do you hope to achieve? Apa yang Mr. X mau harapkan dari pendedahan ini? Yang pertama, saya ingin membuktikan, okay, saya bukan orang yang pecah amanah, yang makan wang itu, yang ambil wang itu. Saya pun merupakan mangsa dalam hal ini. Saya pun ditipu, diugut. Saya percaya di dunia ini, tiada seorang yang sanggup bagi wang sama orang jika dia bukan diugut ataupun dipaksa. Kalau ada wang baik, saya simpan sendiri. Buat apa saya bagi orang? Satu. Yang kedua, secara bergurau Datuk kita, takkan saya taruh parang atas leher dia, paksa dia ambil wang. Betul Datuk? Dia yang ambil itu wang. Jadi dia haruslah bertanggungjawab. Dia melakukan kegiatan ni, dia kena bertanggungjawab. Saya tiada apa-apa harapan terhadap kerajaan semasa, kerajaan negeri semasa. Okay? Lagipun pilihan raya negeri sudah dekat, mungkin bulan depan, paling lewat pun bulan Oktober. Hanya berapa bulan? 5 bulan lagi. Itu pun paling lewat lah. Jadi saya memang tidak menaruhkan sebarang harapan terhadap kerajaan semasa. Saya berharap kerajaan baru, kerajaan yang akan datang, memantau betul-betul industri mineral ini. Sebab di Sabah, saya nampak ini berdasarkan saya ialah seorang ahli perniagaan. Saya nampak mineral ini akan memajukan Sabah. Tapi Mr. X, Mr. Haji pun boleh menang lagi. Apa jadi? Saya setuju dengan Datuk. Saya harap dalam insiden ini, rakyat Sabah sedarlah, lihatlah pemimpin mereka macam mana. Jadi Mr. X boleh masuk Sabah lagi sekarang? Boleh. Saya bukan melakukan kegiatan teroris, Datuk. Ataupun saya bukan penjenayah ataupun terlibat dengan apa isu politik. Saya mendedahkan sesuatu kegiatan jenayah. Okey, tapi saya terkejutlah saya ingat mungkin dia orang stop you daripada masuk Sabah. Tidak ya? Tidaklah. Yang saya tahu ni tidaklah. Setahu saya lah. Okey. Tidak. Okey. Sekarang saya mau tahu. Video-video ini setengahnya, sebahagiannya Mr. X hantar kepada MACC. Tapi tindakan daripada MACC setakat ini, setakat yang saya baca, zero, kosong. Apakah Mr. X kecewa dengan Sabah, kecewa dengan kerajaan pusat? Apabila saya mau mendedahkan kegiatan rasuah ini, saya telah bincang dengan kawan saya, lawyer, peguam. Macam mana saya mau buat. Beliau mencadangkan saya lapor kepada MACC dan mendapatkan perlindungan daripada MACC sebagai pemberi maklumat, whistleblower. Jadi saya pun setuju dengan peguam saya. Jadi saya pun minta bantu beliau untuk berurusan dengan MACC. Beberapa kali dia pergi ke MACC. Berapa kali? Saya ingat sekurang-kurangnya 4 kali lah dia pergi ke MACC. Jadi dia minta diberi dahulu perlindungan sebelum kita serah segala bukti. Namun MACC pula minta kita serah dulu semua
bukti, baru mereka meneliti, mereka membuat keputusan. Adakah saya layak ke tak layak untuk menjadi pemberi maklumat whistleblower? Di situlah menjadi kekeliruan. Sebab peguam saya minta begini, MSCC pula minta begini. Ya, seperti saya jelaskan, MSCC ini dia dua perkara yang berbeza. Untuk maklumat tuan-tuan, ya. Satu, memberi perlindungan kepada orang yang beri maklumat. Kalau MSCC kata dia tak nak bagi perlindungan, no immunity under 2010 punya undang-undang, itu tidak berarti maklumat yang diberi oleh Mr. X ini tidak boleh digunakan untuk siasatan. Itu perkara yang berbeza. Satu, perlindungan kepada yang beri maklumat. Keduanya, apakah maklumat itu boleh digunakan untuk siasatan. Tapi persoalan saya kepada Mr. X, mengapa MSCC tidak siasat soal Sabah ini? Saya rasa... Agak-agaklah. Ya, saya rasalah. Ini saya punya perasaan lah. Perasaan saya tidak menuduh kepada mana-mana pihak. Bola ini bukan di bawah kaki MSCC sekarang. Oh, bolanya bukan di MSCC. Saya pun kena bagi ulasan secara adil lah, Datuk. Okey. Saya kena bagi ulasan secara bagi adil. ulasan. Saya nampak bola ini bukan di bawah kaki MSCC sekarang. Bola ini di bawah kaki Perdana Menteri. Oh. Sebab ini melibatkan ahli politik tertinggi dalam satu negeri. Saya nampak bola ini di bawah kaki Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya sebagai generasi muda, tahun ni saya umur 37. Muda lah. 37 tahun, Datuk. Saya ni generasi muda. Saya percaya, saya masih percaya kepada perjuangan reformasi Perdana Menteri. Sebab dari kecil lagi, masa saya belajar lagi, saya selalu dengar reformasi. Jadi, salah satu agenda utama dalam reformasi ini adalah memerangi rasuah dan salah guna kuasa. Sebab itu, saya yakin kerajaan pusat, kerajaan persekutuan akan ambil tindakan. Baru saya mendedahkan ini semua melalui Malaysia Kini. Saya sehingga saat ini, saya masih percaya Perdana Menteri akan ambil tindakan. Masih percaya? Saya masih percaya. Saya yakin dengan beliau. Jadi, ramai rakyat Malaysia sedang menunggu respon beliau tentang hal ini. Ya. Jadi, kalau mengikut Mr. X, bolanya, isunya bukan lagi di bawah MSCC. Ya. Ia adalah di bawah kawalan politik Betul. tertinggi. Betul. Jadi Mr. X dan rakan-rakan pelabur dari seluruh dunia mengharapkan Perdana Menteri Betul. bertindak Betul. untuk membantras rasuah di Sabah. Betul. Dan tidak membenarkan kerajaan yang rasuah menang pilihan raya. Apakah itu harapan Mr. X? Berhubung politik, saya tidak mau campur lah, Datuk. Sebab saya ni memang bukan orang politik. Saya ni ahli perniagaan. Okey. Bahasa Melayu saya fasih sebab saya ni dibesarkan di kampung Melayu. Jadi kawan-kawan saya rata-rata orang Melayu. Okey. Tetapi saya bukan ahli politik, saya ingin menegaskan. Okey. Jadi ramai orang pernah memberi amaran kepada saya. Janganlah kamu fikir kerajaan persekutuan akan ambil tindakan terhadap ini YB di Sabah, termasuk Haji G. Sebab mereka dibawa kerajaan perpaduan. Jangan kamu harap tidak mungkin. Ini kalau Perdana Menteri ambil tindakan terhadap mereka, gegar ini kerajaan perpaduan. Dan ini saya sendiri baca dalam komen-komen. Facebook ke, TikTok ke. Saya sendiri baca. Apa yang saya cakap sekarang ni, kenyataan saya ini berdasarkan komen-komen di dalam Facebook. Okey? Ataupun social media lah, TikTok lah, YouTube lah. Banyak orang pernah pesan saya tau, Datuk.
Macam mana kamu seorang, kamu ni siapa? Memang saya ni rakyat jelata saja. Saya, kalau English we call it, I am a potato saja. Bagaimana saya seorang mau lawan satu kerajaan negeri? Lawan ini pemimpin-pemimpin semua. Nasib baik syukur ada Malaysia kini. Oh, ini berani. Ini Malaysia kini berani. Kita tukar nama boleh ke? Malaysia kini berani. Cuba Datuk bincang dengan bos dia lah. Cadangkan kepada mereka. Okay. Let me stop you sekejap. Saya nak, you businessman. Ya. Orang businessman selalu beritahu saya tidak mau terlibat dalam politik. I Betul. don't want to get involved in politics. But this businessmen know that to do business in this country, big business, dia ada kaitan dengan politik. Betul. So you must be involved in politics, bukan sebagai calon, tetapi sebagai orang yang mahu membantas rasuah. Betul. Kalau you don't fight against corruption, then macam mana you mau your application, your license, your business, your apa-apa you minta boleh diluluskan secara adil. Betul. Betul. Jadi orang-orang bisnes seperti Mr. X pada pandangan saya tidak boleh kata I don't want to get involved. You must be involved. Bukan sebagai calon, bukan berkempen, tapi bagi menentang rasuah. Kalau tidak, bisnes rosak. Betul tak Mr. X? Betul, Datuk. Saya memang setuju dengan Datuk. Kalau saya, Okay, carry on. Can you explain? ya, jika saya ingin menceburi dalam bisnes ini, industri mineral, Yeah. saya terpaksa kena berurusan dengan orang politik. Yes. Jika saya tidak berurusan dengan politik, permohonan kamu tetap di sana. Di bawah 1 bulan pun di sana, 2 bulan pun di sana, 10 bulan pun di sana. Yeah. Ini budaya kita. Yes. Ini budaya secara tersembunyi. Jadi, Mr. X ada jumpa Haji G Ada. berapa kali? Beberapa kali lah saya jumpa dia. Apa cerita? Okey. Datuk apabila lesson-lesson ni tidak dapat dikeluarkan, saya sudah push dengan YB. Saya tengok YB pun sudah bagi saya alasan-alasan bodoh. Cuba main wayang dengan saya. Cuba kita bahasa English panggil buy time lah. Layan saya lah. Jadi saya pun buat keputusan. Terus saya jumpa dengan Ketua Menteri Haji G. Saya masih ingat selepas Tahun Baru Cina 2024, hari kelima Tahun Baru Cina, saya dengan seorang pengerusi syarikat saya, saya sebut dia sebagai Datuk A lah, Datuk A. Kita berdua pergi jumpa Haji G. Bincang dengan beliau. Macam mana mau selesaikan isu ini. Okey. Jadi dalam perjumpaan tu, perbincangan tu, beliau setuju bagi balik. Tetapi tak Bagi boleh balik banyak apa? sangat. Apa bagi balik? Bagi balik lesson mencari gali. Tapi tak boleh begitu banyak. Saya cakap dengan beliau, bukan saya yang mau minta banyak-banyak. Saya dipaksa. Mereka yang datang dengan saya. Sebab ini industri mineral di Sabah, tiada orang tahu ini industri. Cuba Datuk sebut satu orang yang nama di Sabah yang ada pengalaman ke, kepakaran ke, kemampuan dari segi kewangan boleh melabuh dalam ini bisnes. Tiada. Di Sabah tiada. Jadi mereka mau cari di mana? Bila Yang Amat Berhormat Ketua Menteri bagi ni lesen kota kepada mereka, mereka mau cari di mana? Mereka 1, 2, 3 semua datang kepada saya. Saya cakap, no, tak mau. Mereka paksa. Okey, Mr. X. Jadi Ketua Menteri kata saya bagi lesen tapi kurang. Kurangkan. Apa you cakap? Okey, jumlah 9, kurangkan kepada awal-awal dia cakap dia hanya boleh kasih 2. Saya cakap mereka sudah ambil wang sekian. Kamu tahu Datuk Seri? Mereka lapor kepada kamu. Jadi saya cakap beginilah, untuk supaya boleh cover, untuk boleh tutup balik semua, mereka sudah ambil separuh payment, you bagi saya 4-5 lah. Lesen.
4 ataupun 5 lesen. 4-5 lesen. Ya. So Mr. X tanya dia, boleh bagi 5 atau 4 lesen. Ya. Apa dia cakap? Dia setuju. Dia setuju. Okey. Jadi tahun lepas bulan 5 SMM Sabah Mineral Management ada sidang board meeting. Dalam board meeting tu telah lulus balik. Okey. Saya amat menghargai masa tu. Ketua Menteri menunaikan janji di beliau. Dia lulus balik, dia bagi balik. Jadi sekali dia kasih, dia bagi, sekali dia batah. Kan? Jadi bulan 5 ni dia bagi balik. Tetapi bulan 9 punya board meeting, dia cancel lagi. Batal lagi. Jadi 2 kali dia kasih, dia bagi, 2 kali dia cancel. Masuk akal, Datuk. Jadi akhir sekali bulan 9 24. lesen Mr. X dibatalkan. Dibatalkan lagi. After that, what happened? Okay. After that, saya pun, banyak orang pujuk saya, bincanglah sama Ketua Menteri lagi. Mungkin ada orang membuat tomahan ke, cucuk sana, cucuk sini ke, mau jatuhkan saya ke. Jadi saya cakap, tak perlu bincang lah, Baba bincang lagi. 2 kali kasih, 2 kali batal. Apa ini? Flip-flop English, we call that flip-flop lah keputusannya. Flip-flop. Ya. Satu lagi saya ingin memberitahu. Di Sabah ini, dia ada tycoon-tycoon balak tu. Wolop dia. Saya tahu siapa yang sabotaj saya. Saya pernah bincang dengan 1-2 wolop. Tycoon balak ni. Mereka bagi tahu saya ni berpuluh tahun di sini tau. Kamu datang cari makan di sini, kamu harus datang sembah saya. Bukan saya datang jumpa kamu. Kamu mau cari makan sini, kamu kena datang kepada saya. Seolah-olah dia ketua kampung lah. Kita kena ketuk pintu lah. Dan ada sampai dia minta saham percuma 50%. Dia minta dengan saya. Syaratnya untuk saya boleh masuk kawasan situ. Saya ingin Mr. X jelaskan kepada rakyat Malaysia, khususnya rakyat Sabah, bahayanya rasuah ini. Kemiskinan rakyat bukan kerana pemimpin bodoh, tetapi kerana pemimpin rakus, kerana pemimpin rasuah. Jadi, sebagai orang bisnes, orang berniaga yang faham sangat masalah ini, saya menjemput Mr. X menghuraikan sekali lagi harapan beliau, harapan bisnes, community bisnes terhadap Kerajaan Sabah dan terhadap Perdana Menteri mengenai isu ini. Supaya kita jelas apa yang perlu kita lakukan, apa peranan yang perlu kita laksanakan, apa pendirian yang kita perlu hadapi. Jadi Mr. X, kita telah mendengar semua isu ini, isu masalah yang you sendiri mengalami dan masalah umum. Ya. Sila huraikan kembali untuk pengetahuan rakyat. Harapan Mr. X dan kawan-kawan bisnes, international businessmen terhadap Malaysia. Datuk, semasa saya di Sabah, saya nampak keadaan ekonomi di Sabah tidak sihat. Memang teruk. Kenapa saya cakap teruk? Di Sabah makanannya mahal. Luar biasa mahal kalau berbanding dengan di Kuala Lumpur. Rumah dia, kalau mau beli rumah tu memang mahal. Kalau berbanding dengan KL, Kuala Lumpur, Bangsa ke, Montiara ke, di Kota Kinabalu, lagi mahal properti sana. Jadi, saya nampak orang kaya itu kumpulan saja. Kumpulan yang kecil tu. Orang kaya semakin kaya. Orang miskin, yang kumpulan besar ni, orang miskin semakin miskin. Tambah miskin. Jadi keadaan tu memang tidak sihat. Kekayaan tu hanya memihak dimiliki sekumpulan tu sahaja. Rakyat sengsara di Sabah. Gaji 1,000 lebih di Sabah.
Tapi makannya beras ke, sayur ke, apa pun mahal. Jadi, saya berharap orang Sabah sedarlah, lihatlah pemimpin mereka dalam kes ini. Kes ini merupakan, ini Puan Latifah Koya. Beliau yang sebut kes ini merupakan skandal selepas 1MDB. Kes ini merupakan skandal yang kedua terbesar di Malaysia. Jadi saya haraplah rakyat di Sabah sedarlah. Lihat pemimpin mereka. Seperti apa yang saya buat sekarang, banyak orang cakap, wah kau memang cukup berani, kau gila. Saya cakap, bukan saya berani, bukan saya gila. Saya sudah ditolak sampai dinding corner. Sudah kena tolak sampai corner, saya tak boleh bernafas. I can't breathe anymore. Sebab tu saya terpaksa lawan. Jadi, jika bukan generasi saya sebagai orang muda, siapa lagi buat? Siapa lagi berani? Siapa lagi berani di depan memerangi ni? Jadi, saya memang berharap dengan Perdana Menteri. Ulas sikit. Ulas mengapa Perdana Menteri tahu perkara ini sudah lama. Sudah berapa bulan. Betul. Jadi, tapi saya tidak masih dengar apa tindakan beliau. Betul. Jadi, mengapa yang Mr. X menaruh harapan kepada beliau? Mengapa? Beliau sering kali menegaskan tata kelola. Tata kelola. Inilah tata kelola. Beliau sering kali perkataan sakau saya pun belajar daripada beliau tau. Dulu saya tak pernah pun mendengar perkataan sakau-sakau. Sampai saya cari Google di Dewan Bahasa, sakau. Jadi saya tak pernah, saya pun belajar daripada beliau. Ya, jadi saya Perdana harap Menteri ini banyak perkataan baru. Yang baru saya baca ketimbang. Saya pun tidak tahu apa itu ketimbang. Okey, teruskan. ya. Jadi beliau sering menegaskan perkara ni, mohonlah saya merayu beliau ambil tindakan. Dalam rasuah ini, Datuk, saya mau menambah sikit. Dalam kes rasuah ini, hanya dua pihak saja. A dengan B. Saya ni pihak A, mereka pihak B. Tapi kuasa di tangan siapa? Bukan saya. Saya ulangi, kalau saya tak bayar, saya tak dapat itu lesen. Jadi saya mau tak mau, jika saya berminat dalam ini industri, saya kena ikut permintaan mereka supaya saya boleh berniaga. Jadi kuasa di mereka. Siapa yang lebih berat dalam kesalahan ni? Jadi, saya sebut ada dua pihak A dengan B. Tidak mungkin ada pihak C. Siapa yang tahu kegiatan antara A dengan B ni? Rasuah ni mesti tersembunyi. Jadi A dengan B saja tahu. Janganlah harap ada pihak C, pihak ketiga yang pergi membongkarkan perkara ini. Okey, Mr. X, saya faham. Tapi, what do you want the Prime Minister to do? Itu soalan saya. Apa yang you harapkan dia lakukan? Saya berharap Perdana Menteri menyokong tindakan yang saya menggadaikan nyawa ini. Datuk, saya pernah menerima ugutan bunuh pada awal bulan November. Saya buat report polis dan polis pun telah menjaga siasatan. Saya menggadaikan nyawa saya untuk mendedahkan skandal. Dia bukan amount tu besar, bukan jumlah wang tu besar, tapi orang yang terlibat tu adalah terbesar dalam sejarah Malaysia. YB yang terlibat tu. Mana pernah dalam sejarah Malaysia ada 9 orang terlibat, YB terlibat dalam rasuah. Jadi, saya ada satu cadangan. Mr. X setuju ke tidak, saya tak tahu. Tapi saya ada satu cadangan kepada Menteri. Janganlah kongsi kuasa dengan GRS. Buang sajalah. Barulah orang tahu Perdana Menteri tidak menyokong rasuah. Bertandinglah PA apa Parti Harapan. Pakatan Harapan. Ya, bertandinglah sendiri. Mengapa mau bertanding sama Haji Ji? Saya memang setuju dengan Datuk. Saya pun baru jelas bahawa Perdana Menteri tidak mau rasuah. Kalau dia kongsi dengan orang yang rasuah,
Macam mana boleh dia cakap tentang apa rasuah, tentang sakau tentang itu ini. Kalau dia tidur satu tilam, bermimpi satu mimpi, berkuasa bersama-sama dengan orang yang rasuah. Betul. Betul. Memang saya setuju penuh kenyataan Datuk. Jadi saya harap Perdana Menteri dengar ini punya recording lah. Saya jujur Datuk saya agak bingung lihat keadaan arena politik di Sabah semasa. GIS ini liability, saya panggil dia, kepada Oh, Perdana you Menteri. rasa dia liability kah? Datuk, Tapi orang Sabah beritahu saya, dia mendapat sokongan ramai orang Sabah. Betulkah? saya rasa makluman Datuk tu salah mungkin. Mungkinlah. Saya tidak ke Sabah lama lah. Saya membuat analisa Ha. berdasarkan social media. Oh. Saya tengok dalam social media, apabila pemimpin JAIS buka mulut saja, terus kena tembak. Ini fakta. Saya sedang bercakap dengan fakta dan asas. Datuk cuba tengok social media. Asal dia buka mulut saja kena hantam. Oh, jadi tak rugilah kalau Perdana Menteri tinggalkan. Saya percaya Perdana Menteri Tiara. untung, bukan rugi. Untung. Perdana Menteri untung. Untung. Oh. Kalau buang dia. Okey. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa sudah cukuplah perbualan saya buat masa ini. Kalau perlu, saya akan panggil Mr. X lagi berbual mengenai isu-isu lain. Kerana Mr. X hari ini telah menjadi world famous. Mungkin saya tak tahulah apa dia mau jadi businessman kah, politician. Saya ucapkan terima kasih kepada Mr. X membuat pendedahan ini kerana kita tahu kita punya akta whistleblower ini memang karut, kurang lengkap. Dia tidak memberi perlindungan pada orang yang seperti Mr. X. Semalam Menteri Azalina kata dia akan buat pindaan kepada akta ini. Jadi kita tunggu pindaan apa. Tapi saya ucapkan terima kasih kepada Mr. X yang berani mendedahkan perkara yang benar kerana kita tahu kebenaran itulah yang paling berkuasa dalam hidup kita. Terima kasih. Terima kasih Datuk.